Di sebuah kampung nelayan yang aman, hiduplah seorang ibu tua bersama anak lelakinya yang bernama Tanggang. Walaupun hidup mereka serba sederhana, rumah kecil itu sentiasa dipenuhi dengan kasih sayang. Namun, di sebalik pandangan laut yang luas, Tanggang menyimpan impian untuk mengubah nasib hidupnya. Apabila meningkat dewasa, Tanggang membuat satu keputusan yang besar dalam hidupnya. Sudah tiba masanya aku pergi dari kampung ini untuk mengubah nasib hidupku. Ibu, izinkan aku pergi demi mengubah nasib keluarga kita. Pergilah Tanggang. Tapi, jangan sesekali lupa asal-usulmu. Dengan hati yang berat, si ibu merelakan pemikiran anaknya. Tanggang berlayar meninggalkan kampung, membawa impian dan janji yang terucap. Dia berjaya menjadi seorang pedagang yang sangat kaya, disegani dan hidup dalam kemewahan bersama isterinya. Beberapa tahun kemudian, Tanggang kembali berlayar dan kapalnya singgah di kampung halaman. Penduduk kampung terkejut melihat kejayaannya. Namun, di sebalik kegembiraan itu, seorang ibu tua berlari dengan penuh harapan untuk bertemu anak yang dirinduinya. Tanggang, anakku. Abang, siapa wanita tua itu? Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Namun, kejayaan telah membutakan hati si Tanggang. Dengan hati yang hancur, si ibu menadah tangan dan memohon keadilan daripada Yang Maha Esa. Ya Allah, jika dia benar anakku, kau tunjukkan balasanmu. Jadikan dia batu. Langit mula gelap dan ribut dahsyat melanda lautan. Ibu, ampunkan aku, ibu. Aku anakmu. Akhirnya, Tanggang dan segala kemewahannya berubah menjadi batu. Ibu, ampunkan aku, ibu. Aku anakmu. Akhirnya, Tanggang dan segala kemewahannya berubah menjadi batu. Kisah ini menjadi satu peringatan kepada kita semua